Saya rasa gembira hari ini kerana I am the chosen ones. So, kalau cerita pasal chosen ones ni, kita janganlah sebut-sebut benda tu syirik. Kalau Islam dia dah cakap benda tu syirik. Padahal benda tu adalah sains. Sains kan, language. Sains lah, benda tu sains. Petanda, betul tak? Petanda, sains. Sains bukan nak sign ke apa, bukan. Maksudnya sign. Tanda, betul tak? Petanda ke tanda? Contohnya sign-sign hari kiamat. Apa dia? Betul tak? Jadi adakah benda tu syirik? Kalau orang Islam, dia faham akhir zaman Islam naik. Itu aja dia faham. Sebenarnya kau tak faham. Betul tak? Ya'juj Ma'juj, kau Ya'juj Ma'juj pun kau tak kenal. Kau tu Ya'juj Ma'juj. Betul tak? Jadi betul. Tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran sebab bertopengkan tudung lah, bertopengkan purdah lah, apa semua kan. Itulah. Jadi the chosen ones kita dengar itu pun dia kata syirik. Bukannya orang tu minta dengan patung ke apa. Cuba tanya Tuhan, benda tu betul tak? Benda tu adalah sains-sains yang kita pernah mengalami benda tu. Kebanyakannya kita semua yang rasa the chosen ones, once chosen ke the chosen ones, macam tu. Mestilah dia berasa happy, betul tak? Petanda-petanda yang memang align dengan dia punya case. Macam tu, align dengan dia punya case. Bukan just align dengan dia punya cerita. Benda ni kita panggil case ataupun isu, betul? Jadi betul tak cerita? Dan benda tu dijadikan cerita. Bukan cerita tu diolah daripada jadi macam ni, kita olah jadi macam tu pula. Sebab jadikan cerita tu macam cerita Islam pula. Tak boleh lah, jangan mengelat, faham tak? Islam tak ada dalam ini gambar, betul tak? Dia ada dalam ini gambar, tapi gambar yang tak ada, dia tak ada kemenangan macam tu. Kemaluan Islam. Tahu pun zaman kemaluan Islam, betul tak? Tapi tak bolehlah hina-hina Has America ataupun kawan-kawan dia yang membantu dia, betul tak? God is just. God is just. Betul tak? Just. Just ke just? Bukan God is justice. God is just. Maksudnya dia akan bawa justice tu kepada makhluk di muka bumi ini. Kalau kau jenis pijak kucing, kucing boleh pijak kau balik. Mungkin kaki dia tak kuat, betul tak? Tapi